nak tukar duit pergi luar negara, memang sakit hati. Sekarang, ringgit semakin kukuh, malah menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia. Tahukah anda, pada tahun 2023, nilai ringgit pernah berada sekitar RM4.59 berbanding dolar Amerika Syarikat. Hari ini, ringgit kembali mengukuh ke sekitar RM3.88 hingga RM4.10. Ini bukan berlaku secara kebetulan. Ia menunjukkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia semakin meningkat. Ekspor negara terus kukuh, pelaburan terus masuk, dan dasar ekonomi kerajaan PH Madani semakin diyakini. Ramai orang fikir, ringgit kuat ni apa manfaatnya dekat saya? Sebenarnya banyak. Bila ringgit semakin kukuh, kos import menjadi lebih rendah. Tekanan inflasi dapat dikurangkan, sekaligus membantu mengawal harga barangan yang kita gunakan setiap hari. Pada masa yang sama, keyakinan pelabur yang semakin tinggi membuka lebih banyak peluang perniagaan, mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi negara. Sebab itu, ringgit yang kukuh bukan sekadar nombor di papan pertukaran mata wang. Ia adalah petunjuk bahawa ekonomi Malaysia semakin stabil dan berada di landasan yang betul. Inilah hasil dasar yang konsisten dan pengurusan ekonomi yang berhemah oleh kerajaan PH Madani. Sebab itu, kita perlu kekalkan kerajaan PH Madani di Putrajaya dan kekalkan harapan di Negeri Sembilan. Bila kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bergerak sehaluan, lebih banyak pelaburan dapat dibawa masuk, lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan, dan lebih banyak manfaat dapat dinikmati oleh rakyat.